So guys, korang pun guna Apple Watch dan korang mungkin nak mencari strap yang barulah. Macam yang ni, ini lebih sesuai untuk casual use. Mungkin kalau korang nak guna untuk formal lah. Kalau formal ni lebih sesuai kalau strap yang jenis besi. So ni ada satu strap yang design dia jenis besi, tetapi kalau korang pusing ke dalam, dia ada silikon material dan agak stretchable lah. Ni antara strap yang bagi saya cukup selesa sebab dia punya dalam ni lembut lah. Kalau besi full dia, ada satu orang tak selesa. Saya pun tak selesa kalau full besi, rasa keras kan bila gerak. So bila ada dalaman yang jenis silikon ni, alright, dia lebih selesa lah. Dan ini bila dah pakai memang nampak cukup elegan lah. Dan bila korang beli tu dia agak panjang sikit, tapi jangan risau, akan bagi sekali tool ni, okay, untuk korang nak adjust. Macam saya ni, saya dapat cabut lebihan strap dia ni, okay, untuk ikut kepada saiz pergelangan tangan saya. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan strap besi hybrid dengan silikon dalam ni, boleh dapatkan sekarang.